Ini daun lada. Ini masalah dia. Nampak putih. Sahabat nampak putih-putih ni. Inilah pembunuh lembu satu. Yang orang panggil koya-koya kalau tak silap. Koya-koya ataupun ulat putih. Dia memang kalis air. Kalau racun pun kalau tak betul memang tak lekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali di channel aku, di Kami Pro Channel. Apa khabar sahabat? Semoga sahabat semua dalam keadaan biasa semua. Okey, pagi-pagi ni aktiviti biasa kita berada di kampung. Berada di kampung. Apa kita buat? Seperti biasalah, pagi-pagi ni kita akan memberi makan ikan, dan kitanya bangsa pun dah siap 30x20 dan letak tong dan belikan. Jadi ikan kita dah ada, dah berusia sekitar 20 hari macam tu. Jadi rutin pagi biasanya bagi makan ikan, dan lepas tu sekarang kita siram pokok dan sebagainya. Inilah pokok yang ada. Jadi hari ni aku nak share dengan korang pembunuh lembu satu tanaman ataupun pokok lada. Jadi bukan untuk mengajar sahabat semua. Jadi tapi inilah sebuah perkongsian yang aku baru dapat. Berhijrah di desa ni, berhijrah di desa ataupun menetap di kampung ni, baru nak usahakan tanaman ikan sikit untuk sara hidup lah. Sedikit. Jadi hasil penanaman pokok lada ni, hasil belajar tanam sendiri, hasilnya kita dapat banyak maklumat berkaitan dengan masalah-masalah penanaman. Dan sebelum ini pokok lada ni ditanam di kawasan Bangsal ini dengan ukuran sekitar 20x18 dengan jari hitam yang tebalnya sekitar asalnya 70%, sekarang ni kita dah tukar kepada 50% ataupun 50% ketebalan dia, penyerapan matahari. Jadi dalam ni kita dah kosongkan, lada-lada semua kita dah asingkan di belakang ni. Dalam ni kita dah kosongkan sebab berlaku masalah. Yang pertama sekali adalah masalah pokok ni bernaung di bawah ni. Aku baru dapat tahu, baru belajar, maknanya dapat mengenal pasti bahawa pokok lada tak nak berbuah, lambat berbuah. Lepas tu daunnya besar-besar, tinggi-tinggi sampai atas kepala ni tinggi, masih tak keluarkan buah lagi. Lepas tu sebab ada teduhan ini, pokok lada perlukan cahaya matahari 100%, dan lepas tu mengalami masalah keputihan kepada daun-daun lada ni, bawah pokok lada ni seperti ini. Ini daun lada. Ini masalah dia. Nampak putih. Sahabat nampak putih-putih ni. Inilah pembunuh lembu satu yang orang panggil koya-koya kalau tak silap. Koya-koya ataupun ulat putih. Dia memang kalis air. Kalau racun pun kalau tak betul memang tak lekat berhabuk ni. Berhabuk sangat-sangat banyak di kawasan ini. Boleh dikatakan kritikal sangat. Semua pokok-pokok. Sekejap lagi aku akan tunjukkan kritikalnya pokok-pokok lada aku dengan ulat koya-koya ataupun ulat putih ni. Jadi untuk yang ada dalam ni adalah pokok yang baru ditanam, adalah pokok-pokok seperti pokok kangkung. Ini pokok kangkung ni baru naik juga. Baru ditanam sekitar 3 minggu 4 minggu. Ini pokok terung. Ini pokok terung. Ini pokok sawi. Sawi pun dah banyak ditanam, dah dimakan pun. Ini pokok sawi. Pokok sawi ni dah banyak dah kita tanam. Ini dah generasi yang kedua dah ni, ataupun level yang kedua dah ni. Daun kesum kita yang ada video sebelum ni aku ada tunjuk tanam pokok lada mati, pokok daun kesum mati, tapi sekarang ni dah naik. Alhamdulillah dah banyak kali dah ambil, 4-5 kali dah ambil. Daun kunyit segar boga, dah boleh masak lemak
cili api, tak daun kunyit. Jadi dah dalam ni dah kita kosongkan, dah kosongkan untuk alih sebab masalah ulat-ulat putih. Jadi aku akan tunjukkan sahabat-sahabat ulat-ulat putih ni pembunuh nombor 1 pokok lada. Jadi ni boleh tengok pokok lada ni. Ni dahsyat, memang dahsyat ni. Ni pokok lada ni dah tinggi, patutnya dah berbuah. Dia macam terencat. Dia tengok kat sini. Ni dia. Nampak Ni dia. Ini yang dahsyat ni. Ni dia. Ni dia. Ni ulat putih ni. Ini susah kalau tak betul ni air dia punya apa maksudnya kita siram dengan racun ke tak dia kalis, dia licin macam lilin. Ni aku dah buang banyak. Jadi akhirnya aku ambil keputusan untuk catas pokok-pokok lada ni setinggi 5 kaki daripada polybag untuk naikkan tunas baru. Jadi ni pokok ni banyak aku dah buat, dah lebih awal pagi tadi dah buat. Dah potong, catas semua, dah catas apa, tinggal ada pokok lagi lah yang belum dibuat untuk catas. Jadi kat sini memang sangat-sangat kritikal untuk ulat putih ni, ulat koya-koya ni. Memang teruk banyak. Kalau kita tengok di sini, tengok. Kita pusing tengok, tu. Sahabat tengok. Menakutkan macam ni, tak tahu nak kata macam mana. Dia serangan ulat koya-koya ni dia akan menyebabkan pokok kita akan mati. Lepas tu dia akan sedut batang-batang kita ni air dan batang kita akan jadi hitam. Dan ni salah satunya daun dia akan akan lebah-lebah hitam macam ni. Dan dia duduk di bersarang di bahagian bawah daun bawah lada. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok pokok aku semula lada ni dah tinggi tinggi dah sampai paras kepala, tak berbuah lagi. Lepas tu masalah penyakit, banyak ulat-ulat putih, ulat koya ni keliling. Kalau kita pusingkan ni semua putih ni, semua putih, tak nak kata apa. Aku ambil keputusan untuk catas dan mungkin akan sembuh sikit racun. Ada di antaranya mati terus akibat batang yang disedut. Ni salah satu sahabat boleh tengok. Ini serangan dia. Ini serangan dia. Jadi kalau kita potong yang ada bagi kita hitam ni, tengah-tengah dia berlubang. Dia ulat ni masuk dalam batang ni, dia akan buat sarang dalam ni ataupun sedut air-air dalam batang ni habis. Jadi untuk mengelakkan daripada masalah ni berlaku, aku akan catas semua sekali setinggi sekaki daripada polybag dan pulih balik tauk baja dan sebagainya. Sebenarnya sejak ditanam sekitar 4 bulan pokok-pokok lada ni, kali pertama je tak baja, lepas tu dah tak baja lagi sebab sibuk dengan kolam, dengan buat bangsa daripada start awal puasa. Pokok lada ni ditanam sebelum bulan puasa lagi, dalam sekitar bulan 12 macam tu. Jadi sibuk bangsa, sibuk kolam ikan. Jadi terbiarlah pokok lada ni hanya siram air pagi dan petang. Jadi tak perasan yang pokok-pokok ni menghadapi masalah penyakit koya-koya ni, daun yang sangat teruk. Ini semua sahabat tengok ini nampak okey je pokok lada ni, tapi semua kalau dipusingkan ke belakang habis semua sahabat. Inilah bahayanya musuh pertama pokok lada. Jadi untuk seterusnya kita mulakan kerja-kerja untuk mencatas, sambungan kerja-kerja untuk mencatas lada. Dan seterusnya letak racun dan kita terus membaja. Okey, jom kita teruskan kerja-kerja untuk mencatas, sambungan kerja-kerja mencatas pokok lada. Jom.
Alhamdulillah kita dah habis potong, dah habis catas semua. Dan sekarang ni kita nak bawa keluar potongan-potongan bahagian yang dipotong ni, kita akan bawa ke tempat pembakaran dan kita akan bakar di sana. Sebab dia pokok ulat koya-koya ni dia cepat membiak, cepat menyerap ke batang-batang pokok. Jadi kita akan bakar dulu dan kita akan bersih kawasan ni dan kita akan baja, kita akan racun. Jadi untuk seluruhnya kita kita akan buat pembakaran pokok-pokok ni. Okey sahabat, sekarang ni kita dah nak mulakan penyemburan racun kepada pokok kita yang kita dah catas tadi. Jadi inilah dia, aku dah siapkan barang tadi untuk pam penyembur ni, racun dan yang nak dibancur dan ni racun yang aku guna ni Seedoff 55 Seedoff 55. Jadi aku gunakan ni sukatan dia yang aku guna ini menggunakan 10 ml. Dalam satu bancuhan 4 liter ni aku campurkan sedikit minyak masak 1 sudu dan sabun basuh pinggan 1 sudu, bertujuan untuk memecahkan benteng lilin pada ulat abuk putih ni, koya-koya ni. Jadi kita pecahkan benteng dengan sabun dan minyak masak lah, supaya minyak masak ni supaya melekat pada tu, dan sabun untuk pecahkan benteng. Macam dia minyak dengan sabun ni dia boleh menghurai sebab pokok sebab serangga ataupun ulat koya ni dia macam nak kata macam kurap, tidak, dia putih macam tu, melepuh putih gitu. Jadi dia memang kalau kita siram air tengok biasa-biasa dia takkan jatuh. Jadi kita gunakan sabun dan minyak masak. Jadi kita dah bancur dan kita mulakan kerja spray. Jom. Sekarang ni kita nak buat bancuhan baja dan tanah untuk kita top up pada pokok lada kita yang dah semakin susut tanah dia. Jadi ini belakang ni adalah baja sawit dan sekarang ni kita dah campurkan dengan pasir dan sekarang kita nak gaul dan kita top up kepada pokok kita lah. Jom kita teruskan kerja-kerja.
kerja yang kita buat adalah mencatas pokok, lepas tu menyembur racun dan meletakkan baja sawit. Itulah pun kita laksanakan, selesai tugas hari ni. Jadi jadi kita dah bersihkan kawasan ni. Jadi untuk mengelakkan daripada serangan ulat kuya-kuya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini, dan kita jumpa lagi di episod video yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk video ini. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.